Assalamualaikum. Apa? Ingat tak sayang? Abang tak bangun payah. Boleh berjalan tak tu? Kena banyak bergerak tu. Dah lama tak tengok Kak Pa. Apa khabar? Orang Cenderah. Orang Cenderah lah. Alah, orang Cenderah. Raya Haji tak sempat datang. Jadi saya nak Yelah. tempat bergerak. Lepas tu saya ada masak sikitnya rendang, ayam, nasi. Yang sebenarnya nak sampaikannya. Hari tu kan akak sebut bunga talang. Jadi saya keringkan, berapa kali saya keringkan, asyik hujan basah balik. Jadi dia betul-betul kering baru dapat bagi. So akak ambil bilangan ganjil, simpan air panas, apa tu? Air, tahu betul. Untuk panas, amalkan saya lah. Dia untuk kesihatan menyeluruh lah. Dan tetua tetap kena jaga kecantikan juga. Akak sihat? Nak kata sehat, tak tahu boleh sehat tapi boleh berjalan. Janji ni boleh lagi. Janji tu boleh lagi Tapi boleh uruskan diri sendiri lah. Itu yang penting. Kalau tak payah juga. Boleh pergi Jasin apa. Habis apa? Naik bas lah semua. Naik taksi. Naik bas tak boleh. Taksi berapa kalau berjalan tu? RM12. Ui, mahal juga Kalau ke Cenderah 15 daripada Cenderah. Taksi ada? Dah lama tak nampak perkataan taksi tu ada lagi ya? Ada. Ui, pun dia beritahu dia tu datang macam tu. Mara lainnya lah tak ada lalu sini lagi? Ada, tapi tak larat nak naik tangga bas. Duduk petang-petang Kak kena banyak buat kerja ni apa mengemas ke, berjalan, bau dia otot bergerak macam tu lah. Kaki ni dah Lajian dah. tengok pokok aku tu terbiar. Tapi kalau tak bergerak lagi payah juga. Yelah, Benda boleh dalam bergerak rumah. tu kena buat lah apa-apa. Dia sampai satu hal. Kalau dah makan malam dah settle dah. Saya dah siap. Ini gendang ayam ni. 2 ketui ada dekat situ. Ni saya letak kat dalam ni. Berat juga ni. Dekat cincin ke Cenderah baru tahu. Cenderah baru tahu ni orang Cenderah, the one and only.